sakit yang paling sakit untuk seseorang itu tanggung adalah merindui orang yang dah tinggalkan kita. Seorang yang dah meninggal, maka tak ada ubat. Tuan-tuan kaya tak mana pun, tuan-tuan memiliki pangkat yang setinggi mana pun, maka sakit itu tidak akan ada ubat. Maka rindu tu akan terus bertapak. Pegang satu benda, siapa yang masih ada, janganlah menanggung kerinduan. Rindu ni manfaatkan sebaik mungkin. Sebab bila hilang je salah seorang, mak, ayah, adik-beradik kita, maka hilang satu juzuk dalam hidup. Hilang. Kita nak balik kampung, tak tahu nak balik mana kan? Kalau mak ayah hilang, tak tahu nak balik mana, nak berhimpun tak ada. Hari ni kenapa kita sanggup berhimpun 13 jam? Kenapa kita sanggup balik? Kita tahu dah confirm jam. Hang puluh sangat dah boleh apa awak? Lemang kat KL tak ada ke? Ada. Tapi satu je, sebab mak ayah tadi. Sebab tu jangan tunggu mereka tak ada. Jangan balik tu nak tengok kubur, tapi baliklah tengok mak ayah sendiri. Jumpa mereka, ambil manfaat. Bukan hanya minta ampun, minta maaf ni pada setahun sekali.